Okey, Assalamualaikum. Okey, begini cara kita nak jadikan gambar yang kita dah buat ataupun yang kita dah olah menjadi satu library lah. Okey, salah satunya adalah kita pastikan background color ni yang dekat sini ni kita kena antik dia dahulu. Okey, kita antik dia dahulu. Okey, kemudian kita akan save segala layer yang kita buat ni satu persatu. Okey, kita bermula dengan layer paling bawah ni dulu. Boleh? Layer 3 ni lah. Nampak? Layer 3 ni. Jadi saya akan bagi dia tick saja kat situ. Yang lain-lain saya boleh tutup. Okey, yang ni. Yang ni kita boleh save dia. Okey, macam mana kita nak save dia sebagai library kita? Okey, mula-mula sekali kita akan pergi dekat kita punya setting yang ini. Setting. Lepas tu kita akan pilih button share kat sini. Ni button share ni. Lepas tu kita akan ambil format PNG. Apa maksud PNG? PNG ni bermaksud tidak ada background lah. Okay. Kita tekan yang itu. Kita tunggu sekejap dia exporting. Dan kita akan tekan ni. Kita boleh tekan save image kat situ. Save image kat situ. Okay. Dan dekat mana dia akan save? Dia akan simpan di dalam kita punya foto lah yang ini. Foto ni. Kita masuk kat situ. Dan kita akan pergi dekat sini. Nampak? Ni gambar yang kita telah save yang tidak ada background. Okey. Contohlah macam saya nak guna balik gambar ni, saya tekan button yang ini, button petak ni bermakna button share ni, saya tekan. Kat sini saya boleh pilih copy foto. Okey, saya masuk boleh dekat Procreate. Okey, lepas tu saya boleh paste balik benda yang sama kat sini. Nampak? Saya paste gunakan gesture 3 jari, saya paste dan allow paste. Nampak tak? Dia dah ada dua. Itu cara kita save gambar yang kita dah buat satu persatu. Boleh? Dekat situ. Okey, sama juga dengan yang lain-lain ni ya. Okey, untuk yang kedua ni, yang layer 1 ni, kita kena buka layer dahulu dan kita tutup pula layer bawah ni. Kita kena save satu persatu melalui foto. Okey ya? Faham? Okey, kalau ada pertanyaan lagi, boleh tanya secara terus pada cikgu, okey ya? Okey, terima kasih.